Berhenti puji diri sendiri sebagai orang sabar. Kau sebenarnya penakut yang tak berani nak gerak. Kau kata kau tengah tunggu masa yang sesuai atau tunggu petunjuk. Padahal kau cuma tengah tengok peluang kau mereput depan mata. Kau letih bukan sebab usaha, tapi sebab beratnya beban penipuan yang kau galas dalam kepala hari-hari. Ni mekanisme passive inaction. Otak kau guna label sabar untuk lindungi kau daripada risiko kegagalan. Sistem pertahanan kau tengah freeze sebab kau takut kena kritik atau kena gelak kalau kau kalah. Sabar tanpa tindakan tu bukan sifat terpuji. Itu adalah strategi penyerahan kalah dalam senyap. Kau sedang manjakan sistem ketakutan kau sendiri dan namakan dia kebijaksanaan. Tanya diri kau balik. Kau betul-betul sabar tunggu hasil atau kau sebenarnya tengah lari daripada rasa sakit bertindak? Kalau kau tak ada rasa cuak dalam perut, kau sebenarnya tak ke mana-mana. Sistem dunia ni takkan bagi ganjaran pada orang yang hanya tahu tunggu. Nak terus jadi penunggu yang gagal atau nak mula pecahkan kod ketakutan kau? Fikir sendiri sebelum masa kau habis.